Di sini kan ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, apa hukum seseorang yang ikut tarekat tiba-tiba ditinggalkan? Kalau guru saya Imam Ishak, orang kafir, dia masuk Islam. 10 tahun dia kafir balik. Itu lebih berat berbanding dengan dia kafir dari mula sampai mati. Faham tak? Jadi Imam Ishak macam dia nak kiaskan dah. Kalau seorang itu memang tak bertarekat sampai mati, okey lagi. Tapi kalau dah bertarekat 10 tahun tinggalkan, ini teruk. Kita nak cakap macam mana tak tahulah. Ya. Kalau orang kafir, dia kafir daripada agama. Ini dia kafir daripada amalan. Maknanya kalau tafsiran saya lah, orang tinggalkan tarekat dah beramal bertahun, ini hukumnya berat lah. Berat. Macam mana tak tahu. Dah baik-baik Allah sayang dia. Dia tak mau disayangi oleh Allah. Ditolak rahmat. Menolak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat dan nikmat yang terbaik. Tolak. Ya. Ini termasuk ya dalam firman Allah. Ud'uni astajibu lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan terima doa kamu itu. Ini okey. Ini sambungannya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya mereka yang bersifat takbur daripada beribadat kepada aku, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan dihina. Innal ladzina yastakbiruna ni bukan bermaksud orang sombong macam Firaun, bukan. Orang yang tak mau berdoa, itu dah dianggap takbur. Bila kita tak lakukan perintah Allah, itu dianggap tak takbur. Jadi begitulah, dia dah belajar tarekat, dah beramal 10 tahun, tiba-tiba dia lenyap. Malaslah. Aku dah ikut 10 tahun tak ada apa pun. Malahan kawan aku itu lagi semakin jahat. Ini kalau ikut Imam Ishak, makna berdosa besar, tinggalkan tarekat. Ada makna takbur kepada Allah. Sombong takbur. Pasal Allah dah kurniakan rahmat dan nikmat. Dia tolak. Katalah di sini, ada zikir setiap minggu. Setiap bulan ada pula program macam ni. Tak datang. Sekarang macam lah tak ada apa-apa. Besok di akhirat. Ya? Di akhirat besok. 2-3 tahun dah datang sini. Tiba-tiba hilang. Tak datang lagi dah. Tak datang lagi itu mungkin kerana dia dah tinggalkan tarekat. Besok di akhirat Allah kesal. Atau dah belajar tarekat, tinggalkan. Dah ikut tarekat ni 10 tahun. Tiba-tiba ditinggalkan. Ni jangan buat.